tahun 8 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah berlaku perjanjian Al-Hudaybiyah yang Nabi tak boleh masuk ke kota Mekah kerana dihalang oleh musyrikin. Tahun lepasnya, tahun depannya pula, tahun 7 Hijriah bulan Zulhijjah, Nabi datang untuk umrah qada. Qada balik. Sebab dah tahun 6 tak dibagi, musyrikin bagi datang tapi tahun depan. Itu pun dah sakit hati dah tu. Tapi Nabi hadap, Nabi terima. Dan pada tahun Hijriah, pada bulan Ramadan, berlakulah Fathu Makkah disebabkan musyrikin tidak menepati isi kandung perjanjian, iaitu genjatan senjata selama 10 tahun. Maka berlakulah Fathu Makkah. Selepas berlaku Fathu Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, orang-orang musyrikin daripada Taif membawa bala tentera yang besar daripada Taif bergerak menuju ke Mekah untuk berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah, baginda Nabi telah membawa para sahabat di kalangan Muhajirin, Ansar dan orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Contohnya siapa? Sayyidina Abu Sufyan, baru masuk Islam. Para sahabat Nabi yang contoh lagi siapa? Sayyidina Ikrimah ibnu Abi Jahl, anak Abu Jahal, masuk Islam baru tu. Jadi di kalangan sahabat Nabi yang macam-macam, di kalangan Aus, Khazraj, orang-orang Muhajirin sebelum ini dan orang Islam yang baru mula agama Islam pada Fathu Makkah, mereka bergerak menuju ke Hunain untuk berhadapan dengan tentera musyrikin daripada Taif. Bila sampai ke Hunain, berlakulah peperangan yang pada peringkat awal hampir-hampir orang Islam kalah, namun akhirnya Allah memberikan kemenangan. Lalu orang-orang Taif yang masih hidup lari semula ke Taif. Lalu Nabi SAW membahagikan tentera Islam kepada dua. Sebahagiannya mara bersama dengan Nabi untuk melanjutkan peperangan di Taif. Sebahagiannya balik membawa harta rampasan peperangan Hunain ke Al-Ji'ranah, tempat kita miqat tu. Ya. Hunain daripada Ji'ranah menghala ke Taif. On the way ke Taif. Dia ada satu tempat Hunain. Cuma saya pergi ke Taif, biasanya jalan kita tak lalu Hunain. Jalan kita maknanya dia akan pergi ke sebelah kanan. Hunain ni dia ke sebelah kiri. Jalan tu dia ada dua jalan. Jalan lama, jalan baru. Yang kita biasa pergi ikut jalan baru. Jadi sebab tu kita ke Taif, kita tak lalu Hunain. Kalau daripada Mekah nak pergi ke Taif, kita bergerak menuju ke Taif, Hunain di sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita dalam perjalanan kita daripada Mekah menuju ke Taif. Jadi sebahagian para sahabat Nabi minta bawa harta rampasan perang di Hunain tu sebab musyrikin Taif dah lari. Harta rampasan perang macam-macam dengan binatang, dengan pedang, harta semua dibawa ke Ji'ranah, tempat kita bermiqat umrah. Itu tempat yang menyaksikan harta rampasan perang Hunain diletakkan di situ sementara menunggu Nabi dan para sahabat pulang daripada Taif. Setelah Nabi pergi ke Taif, cuba untuk buka kota Taif, tak mahu, tak berjaya juga. Lalu Rasulullah pun balik semula daripada Taif, balik semula ke Makkah, dan Nabi pun sampai ke sampai ke Ji'ranah. Dan setelah itu Nabi tunggu lama supaya orang Taif datang meminta maaf dan masuk Islam, tapi mereka terlambat. Lalu Nabi pun mula mengagih-agihkan harta rampasan perang Hunain di Ji'ranah. Yang itu antara kisah yang menyayat hati juga adalah apabila tak ada seorang pun para sahabat daripada orang Ansar yang menerima harta rampasan perang Hunain. Semuanya dibagi kepada orang-orang sahabat Nabi daripada Mekah. Sehingga anak-anak muda di kalangan sahabat Nabi kata, hai Rasulullah ni dah nampaknya dah tak teringat ke kita gamaknya. Pedang kita ni masih lagi menitiskan darah orang-orang Quraisy. Ini perang dengan orang Quraisy ni masih baru je berhenti. Menitik lagi darah. Itu bahasa kiasannya. Tiba-tiba Nabi sudah tidak lagi ingat kepada kita. Padahal para sahabat di kalangan orang-orang tu faham. Kenapa Nabi buat begitu? Kerana orang Arab Mekah ni dia baru masuk Islam. Jadi Nabi nak mereka kuat supaya mereka terus bersama dengan Islam dan dapat peluang bagi ke dia. Supaya dia yang baru masuk Islam semakin kuat, utuh dalam agama Islam.
Cuma anak-anak muda di kalangan orang Ansar rasa Rasulullah tak suka kita ke, Rasulullah tak sayang kita. Lalu Nabi pun kumpul para sahabat Ansar di satu lokasi di kawasan Ji'aranah itu. Lalu Nabi sebut, panjanglah Nabi sebut, Nabi kata, tidak redakah kalian apabila mereka nanti bawa kambing balik semula ke Mekah, sedangkan kamu semua pula balik ke Madinah membawa aku. Masa itu memang para sahabat menangis kerana mereka baru sedar apa sangatlah binatang unta, kambing yang dapat dalam harta rampasan perang itu berbanding dengan mereka yang membawa baginda Nabi bawa ke Madinah dan terus tinggal bersama Nabi. Sedangkan para sahabat yang baru masuk Islam di Mekah ni, mereka balik semula ke kota Mekah membawa binatang-binatang yang merupakan hasil rampasan perang Hunain ni. Jadi dalam peristiwa itu yang ini disebutkan kisahnya, disebut bangun seorang lelaki. Ini setelah perang Hunain selesai dan Nabi pun dah balik daripada Taif. Setelah harta perang Hunain dibahagi-bahagikan, bangun seorang lelaki lalu berkata di hadapan ramai sahabat, bersikap adillah wahai Muhammad. Panggil nama tu yang para sahabat tak panggil Nabi dengan nama Muhammad. Mereka tak panggil wahai Muhammad, tak, mereka panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Yang lelaki ni pula dikata bersikap adillah wahai Muhammad, kerana pembahagian ini bukan kerana Allah. Mendengar kata-kata biadab ini, seorang sahabat bangun. Siapa? Kalau kita buka dalam hadis Rasulullah, kita rujuk, sahabat ini adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang bangun tu, bukan yang bercakap biadab tu. Mendengar kata-kata biadab ini, seorang sahabat bangun serta-merta ingin membunuh lelaki tersebut kerana berani menuduh Nabi, menuduh Rasulullah SAW tidak berlaku adil. Sahabat yang bangun nak penggal, nak pancung kepala lelaki yang kurang ajar dengan Nabi ini, sahabat yang bangun tu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bangun minta izin kepada Rasulullah untuk dipotong kepala orang ni sebab memang sah ni munafik. Main pura-pura aja masuk Islam. Biadab dengan Nabi, panggil Nabi Muhammad begitu saja dan sebut lagi Nabi Muhammad tidak berlaku adil. Lalu baginda bersabda, kasihan engkau. Nabi tak izinkan Sayyidina Umar mengambil tindakan itu dan Nabi sebut kepada lelaki yang menuduh baginda tidak adil itu, baginda dengan tenang, tanpa marah, Nabi bersabda kepada dia, kasihan engkau. Siapa lagi yang akan berlaku adil jika aku sendiri tidak adil? Kalau aku seorang Rasul, kamu kata aku tidak adil, siapa lagi orang yang adil? Sungguh celakalah aku, main rugilah aku jika aku tidak berlaku adil. Jadi dengan tenang Nabi menjawab persoalan lelaki ini yang menuduh Nabi tidak adil. Dan lelaki ini memang munafik. Dia memang seorang lelaki yang berpura-pura memeluk agama Islam dan terlibat dalam perang apa semua, tetapi dia tidak, dalam hatinya tidak betul-betul beragama Islam. Ini satu contoh bagaimana ketenangan Nabi SAW dalam menghadapi keadilan. Nabi seorang yang adil. Nabi bahagi itu bukan kerana tidak adil, tetapi kerana melihat yang paling penting ketika itu adalah mengukuhkan keimanan orang-orang Makkah yang baru memeluk agama Islam, lalu diberikan semua harta rampasan itu kepada mereka, manakala orang-orang Ansar tidak boleh menerimanya, tetapi atas hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat di sini lagi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahawa baginda tidak pernah diberi pilihan dalam dua perkara, melainkan baginda akan memilih perkara yang lebih mudah selagi ia tidak berdosa. Kalau dah berdosa, Nabi tak akan pilih. Tapi kalau dua benda tu dua-dua okey, Nabi akan pilih yang paling mudah. Namun jika ia melibatkan dosa, maka baginda adalah orang yang paling menjauhinya. Inilah tanda sempurna sifat adil dan wara' baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sifat seorang Nabi yang wajib ke atas pada Nabi ada empat. As-Siddiq, Al-Amanah, At-Tabligh dan Al-Fatanah. Al-Amanah itu iaitu mereka seorang yang amanah, iaitu menguruskan segala barang yang dimiliki oleh Allah dengan kehendak Allah. Sebab tu para Nabi dan para Rasul dengan sifat amanah ini mereka adalah maksum, terpelihara daripada dosa. Maksudnya dalam menguruskan diri mereka, jasad mereka, mereka tidak menguruskannya dengan dosa, dan dalam menguruskan harta ataupun amanah luar yang diberikan kepada mereka, mereka juga menguruskan berdasarkan kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Sayyidatina Aisyah, kalaulah ia melibatkan dosa, baginda adalah orang yang paling menjauhinya. Ini adalah menunjukkan sifat keadilan dan amanah Nabi dalam menguruskan diri baginda dan juga segala yang berada di sekeliling baginda. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan yang keseterusnya itu Rabi' bin Khusaim. Kalau ikutnya, beliau ini seorang tabi'in, hidup sezaman dengan Nabi tapi tak pernah bertemu dengan Nabi. Jadi beliau ini kalau ikutnya seorang tabi'in. Namun dalam buku ini disebut Rabi' bin Khusaim meriwayatkan bahawa beliau pernah datang meminta baginda menjadi hakim dalam satu urusan sebelum baginda diangkat menjadi rasul. Maka baginda menjawab, demi Allah, aku adalah orang yang tidak akan mencemari amanah walau di langit dan bumi. Cuma kalau kita lihat di bahagian nota kaki nombor 8 itu, pentahqiq kitab ini yang menguruskan, yang mencetak kitab ini menyatakan kalau menurut riwayat Ar-Ruyani dalam musnadnya, itu musnad Ar-Ruyani, sahabat Nabi itu bukan Rabi' bin Khusaim, beliau adalah Abu Rafi'. Jadi berkemungkinan berlaku kesilapan, wallahu taala alam, dalam mendatangkan kisah ini. Jadi kemungkinan besarnya yang sebenar adalah Abu Rafi', bukan Rabi' bin Khusaim. Memang saya pun rujuk nama musnad Ar-Ruyani, disebut sahabat Nabi itu adalah Abu Rafi' yang merupakan bekas hamba Nabi yang Nabi telah bebaskan. Namun dalam hadis yang disebut dalam musnad Ar-Ruyani itu, Nabi SAW bersabda, wallahi inni la aminun fis sama' aminun fil ardi. Demi Allah, aku benar-benar seorang yang amanah di langit dan juga amanah di bumi. Maksudnya di langit pun aku amanah, di bumi pun aku amanah. Maksudnya bagi penduduk langit, mereka tahu aku seorang amanah, dan bagi penduduk bumi, mereka juga tahu aku adalah seorang yang amanah. Baik, ada satu lagi kisah kalau kita lihat di musnad selepas itu, diriwayatkan juga bahawa pada hari peperangan Badar. Saya cuba cari kisah ni tapi saya tak jumpa. Mungkin kalau kita cuba cari, kita akan jumpa lah. Saya cuba cari, saya tak jumpa. Tapi ini antara kisah yang didatangkan dalam kitab ini, bahawa Al-Akhnas bin Shuraik, disebut ni Shuraik kalau ikut sebenarnya Syariq. Al-Akhnas bin Syariq. Jadi mungkin boleh diperbetulkan, kerana yang saya cari, sahabat Nabi ini, beliau asalnya seorang yang tidak memeluk agama Islam, namun akhirnya memeluk agama Islam. Beliau bernama Al-Akhnas bin Syariq, Shin Raya Qaf, Syariq. Di sini ditulis Al-Akhnas bin Shuraik. Mungkin tak tahu lah sama ada boleh dibaca dua atau sebenarnya ada kesilapan. Tapi sebagai catatan, kita tulis catatannya, kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi ini yang kisahnya ada dimuatkan dalam Sahih Bukhari contohnya. Cuma kisah ini saya tak jumpa di mana, tapi menarik kisah ni. Beliau sebab tu sebelum mula agama Islam pernah bertanya kepada Abu Jahl secara rahsia, wahai Abul Hakam, antara kita berdua tiada siapa yang mendengar. Mereka kita berdua yang ada masa ni sekarang. Adakah Muhammad seorang yang benar ataupun dusta? Cakap betul-betul, tak ada orang ni, kita dua je. Kata Abu Jahal, demi Allah, Muhammad adalah orang yang benar dan tidak pernah berdusta. Ini Abu Jahal sebut. Maknanya mereka menentang Nabi bukan kerana mereka tak tahu Nabi itu benar. Mereka tahu Nabi benar. Tapi isunya, dalam kisah ini yang saya jumpa, ada 3 orang yang 3 malam dia mencuri dengan bacaan Al-Quran Nabi di rumah Nabi. Malam-malam dia datang, orang ni duduk sini, orang ni duduk sini, orang ni duduk sini. Tiga-tiga tak perasan. Malam gelap, tanpa sengaja ketiga-tiganya pada 3 malam berturut-turut berjumpa tanpa sengaja. Cuma dia tak tahu. Sebab waktu malam orang ni dia dengar daripada sudut ni. Orang ni pula arah satu lagi. Rumah besar. Rumah Nabi tidak jauh daripada Bukit Marwah. Mungkin ramai kita tahu di mana lokasi rumah Nabi dekat dengan Bukit Marwah. Jadi bila mereka dengar 3 malam dia mendengar. Jadi akhirnya salah seorang ni iaitu Al-Akhnas bin Syariq ini. Al-Akhnas bin Syariq ini setelah dia perasan kita ni
Bila dia merasa, kamu pada? Dia kata, mari kita berjanji, jangan kita bertemu lagi, jangan kita dengar lagi bacaan Quran. Malam besok tak payah. Tiga-tiga berjanji, tapi tiga-tiga datang balik. Tanpa mereka merancang tau. Dia pun dah terserempak begitu. Ada kamu punya. Udahnya, malulah dia pun sebab dia pun penentang Rasulullah. Tiba-tiba mengendap Nabi dengan Nabi semayang malam dalam rumah seronok dengan bacaan Al-Quran. Jadi berjanji, jangan kita jumpa, jangan kita dengar lagi. Semua tiga-tiga janji, tapi malam tu datang lagi. Tengok-tengok, datang juga kamu. Tiga-tiga bawa perasan. Akhirnya, Al-Akhnas bin Syariq ini jumpa Sayyidina Abu Sufyan. Sayyidina Abu Sufyan orang yang kedua. Jadi tiga orang, Sayyidina Abu Sufyan, Abu Jahal dengan Sayyidina Al-Akhnas bin Syariq. Tiga orang ni dua masuk Islam, seorang tak masuk Islam, iaitu Abu Jahal. Sayyidina Al-Akhnas ni tanya kepada Sayyidina Abu Sufyan yang masa tu belum masuk Islam, kamu rasa Muhammad ni benar atau tidak? Kata Sayyidina Abu Sufyan, dia seorang yang benar. Tapi masa tu tak masuk Islam lagi. Tanya pada Abu Jahal. Abu Jahal kata, sampai bila kita nak kalah dengan Banu Hashim? Okey, dia ada kemuliaan ini, kita boleh ada kemuliaan yang lain. Sebab masing-masing daripada keturunan Quraisy. Tiba-tiba mereka kata daripada kami ada seorang Nabi. Oh, ini sudah melampau. Yang ini kita kena lawan. Sebab tu Abu Jahal, dia melawan Rasulullah kerana isunya dia rasa Banu Hashim ini lebih tinggi daripada Banu dia, daripada kabilah dia. Padahal masing-masing adalah kabilah Quraisy. Itu je sebabnya, bukan kerana dia tak percaya Nabi Muhammad, bukan kerana dia rasa Nabi Muhammad berdusta, tak. Dia mengakui, bahkan dalam kisah ini yang dalam buku kita ini, masa peperangan Badar dia sebut kepada Sayyidina Al-Akhnas bin Syariq yang Nabi Muhammad bukan seorang pendusta. Dan ada satu lagi kisah yang ini juga menarik. Udahnya saya baca semua pula lah. Dia nak pilih-pilih je. Tapi memang seronok kisah-kisah ni. Iaitu kisah bagaimana disebut sini diriwayatkan juga ketika sepucuk surat baginda SAW dihantar kepada Raja Rom. Raja Rom ni itu Raja Herakl. Dalam bahasa disebut Herakl. Kalau dalam Sahih Bukhari memang ada kisah ini. Surat Nabi sampai kepada Herakl. Ataupun kadang-kadang orang sebut Heraklius. Hercules. Itu dalam bahasa orang putih. Kalau orang belah-belah tempat dia panggil Heraklius. Heraklius, Hercules, dan juga orang Arab sebut Herakl. Herakl. Kalau dalam Sahih Bukhari, Herakl, qaf tu dimatikan, lam tu dibunyikan sikit. Herakl. Bukan berat no nak nyebut je. Jadi ketika surat Nabi sampai kepada Herakl, ketika itu Herakl baru saja berjaya mengalahkan tentera Parsi. Maka Raja Rom Timur ini, dia nak menunjukkan rasa terima kasih dia kepada Allah. Dia telah pergi ke Baitul Maqdis untuk dia istilahnya beribadat lah. Cara Kristian dia di Gereja Kiamah, gereja yang tidak jauh daripada Masjid Al-Aqsa. Jadi surat sampai kepada beliau, kepada Raja Rom ini, dan ketika itu Sayyidina Abu Sufyan pula dengan orang-orang musyrikin yang lain, dia memang tak masuk Islam lagi. Masa tu selepas selesai berlaku perjanjian Al-Hudaybiyah. Maknanya pada peristiwa itu berlaku sekitar tahun 6 atau tahun 7 atau tahun 8 Hijriah. Semasa mereka, orang-orang musyrikin Mekah berniaga di Palestin. Bila raja tu dapat surat daripada Nabi, dia tanya kepada orang, cuba kamu cari mana orang Arab yang ada di Palestin daripada Mekah sekarang. Bawa masuk ke istana. Akhirnya Sayyidina Abu Sufyan dibawa bersama dengan orang kabilah yang lain. Dan Herakl ni tak boleh cakap Arab. Dia sebut pada penterjemah dia, juru bahasa dia. Dia kata, tanya dia dalam ramai-ramai mereka ni siapa yang paling dekat nasabnya dengan lelaki yang mendakwa dia ini Nabi, iaitu Nabi Muhammad. Jadi bila tengok nasab yang paling dekat sambung dengan nyang-nyang yang di atas yang paling dekat adalah Sayyidina Abu Sufyan. Walaupun Sayyidina Abu Sufyan ni bukan bapa saudara Nabi, bukan tok saudara Nabi, bukan sepupu Nabi. Tapi kalau kata orang Perak, kalau bersoreh ke atas tu, kalau cari keturunan di atas tu, dia yang paling dekat berbanding dengan Arab-Arab yang lain. Walaupun semuanya bersambung pada keturunan Quraisy. Tapi paling dekat nasabnya mungkin bersambung di nyang ataupun ayah kepada moyang, macam tu. Makanya
Sayyidina Abu Sufyan kata saya yang paling dekat nasab. Raja kata sebut pada penterjemahnya, bagi tahu ke dia, suruh dia duduk depan. Yang lain beratur di belakang. Semua kena pandang saya. Lalu Raja Rom kata, saya akan tanya pada orang ni soalan. Kalau dia tipu, orang belakang tolong buat isyarat dia tipu. Tu cerot dia. Pandainya Raja Rom untuk memastikan Sayyidina Abu Sufyan terpaksa cakap betul. Sebab semua kena pandang. Tak boleh toleh-toleh. Orang belakang tengok. Kalau jawapan tak betul, khabar tak betul. Supaya Raja nak jawapan yang betul-betul jelas tanpa penipuan. Jadi di sini disebut, diriwayatkan dalam surat yang ke-46 tu, diriwayatkan juga ketika sepucuk surat baginda Nabi SAW dihantar kepada Raja Rom, iaitu Heraklius itu, yang mana isi kandung itu, Nabi kata, salamun ala manittaba'al huda aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah Islam dan saya kamu akan selamat, kamu akan mendapat pahala sebanyak 2 kali. Sebab kata para ulama, kalau Raja Rom masuk Islam, masyarakat Rom akan masuk Islam. So Raja Rom akan dapat pahala 2 kali. Pertama, pahala dia masuk Islam. Yang kedua, dia dapat pahala kerana orang lain ikut dia masuk Islam. Dan Raja Rom ini, dia mempercayai Nabi akhir zaman. Dia memang menunggu-nunggu. Jadi bila surat tu sampai, dan dia memang tahu, dia seorang Kristian yang mengetahui isi kandung. Dan kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Yusri, Raja Rom ini, dia adalah daripada kumpulan Aryusiyun, iaitu masyarakat Kristian yang tidak mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan. Sebaliknya mempercayai Nabi Isa hanya utusan Allah. Dan ada Nabi yang akan datang selepas Nabi Isa. Jadi apabila surat Nabi sampai, dan Raja Rom dia berakidah dengan akidah itu, jadi dia mula nak pastikan betul ke Nabi yang mendakwa dia Nabi di Mekah tu adalah Nabi yang disebut dalam kitab Taurah dan juga kitab Al-Injil. Jadi antara banyak soalan ditanya. Di sini disebut, maka raja itu menyoal Abu Sufyan yang ketika itu masih belum Islam. Yang peristiwa ini berlaku selepas perjanjian Al-Hudaibiyah sebelum Fatu Makkah. Di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni bukan dalam masjid lah, tapi maknanya di sekitar Masjid Al-Aqsa, iaitu di tempat Raja Rom bersemayam ketika itu, sebab dia datang ke Al-Aqsa untuk melakukan ibadah dia. Jadi dia tanya kepada Sayyidina Abu Sufyan, adakah kamu semua pernah mendapati Muhammad berdusta sebelum dia mengaku sebagai Rasul? Pernah tak dia cakap tipu? Sebelum dia kata dia Nabi tu, kot masa dia kecil, berumur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Masa umur-umur macam tu, sebelum dia mendakwa dia sebagai Nabi, masa usia 40 tahun tu, pernah tak dia menipu? Lalu katanya Sayyidina Abu Sufyan, tidak, sama sekali tidak. Maknanya mereka mengetahui yang Nabi Muhammad tidak pernah menipu. Lalu di hujung kisah ni, Raja Rom tu kata apa? Kalaulah lelaki yang mendakwa dia sebagai Rasul itu pernah menipu sebelum ini, nescaya aku akan kata, kalau dengan orang pun dia sanggup menipu, apatah lagi perkara gaib, lagi dia boleh tipu orang. Tapi bila dia tidak menipu, maka ini menunjukkan dia seorang Nabi. Sampai Raja Rom kata, kalaulah aku mampu pergi kepada dia, nescaya akan ku basuh kakinya. Sampai tahap tu dia nak muliakan Nabi Muhammad. Tapi bila dia ajak sebenarnya, bila orang Rom nampak Raja Rom nak masuk Islam, dia orang semua menjerit marah, maka Raja Rom nampak bahaya pada dia. Dia rasa nanti boleh jatuh, boleh kena pecat jadi raja. Lepas tu dia kata, sebenarnya aku saja test kamu semua, nak tengok kamu kuat tak dengan agama kamu semua. Padahal dia tahu kebenaran. Dan dia mengutuskan surat kepada sahabat dia yang berada di Rom. Kalau ikut Rom tu, iaitu di belah mana? Roma lah. Di belah sana, di belah Roma sana, di Vatikan maknanya, pada zaman itu, dia hantar surat kepada sahabat dia yang juga mengetahui tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Disebut tentang surat ni apa semua. Maka kawan dia di sana memperakui bahawa memang yang berada di Madinah itu memang seorang Rasul. Maka kawan dia pula pakai baju warna putih, ikrar depan orang ramai di Vatikan yang dia meluk agama Islam. Udahnya dia kena lanyak sampai mati. Ini disebut kisah ni dalam kitab-kitab sejarah. Maka ada orang berpendapat mungkin Raja Rom tak nak masuk Islam sebab takut dibunuh. Seperti kawannya
di Vatikan, di Roma, di Rom masa itu, yang disebut dalam hadis sebut Rom, dibunuh ketika itu. Maka kalaulah Raja Rom tidak masuk Islam kerana dia takut dia dibunuh, bererti dia termasuk di kalangan orang yang selamat di akhirat nanti. Sebab dia terpaksa menyelamatkan nyawanya dengan menyembunyikan keislamannya. Tapi kalau dia sebenarnya tak ada tentangan pun, dia tak ada pun orang nak bunuh dia, cuma dia risau takut jadi raja maknanya, dia akan dihumban dalam api neraka Allah selama-lamanya kerana dia tahu kebenaran tapi tidak mahu bersama dengan kebenaran. Wallahu a'lam lah, kita kalau tengok tiba-tiba dalam syurga nanti nampak dia ada sebelah kita, maknanya dia masuk Islam lah maknanya punya. Itu ceritanya sampai ke Rom kita, daripada Al-Usta ke Rom. Okey, itu dari sudut amanah Nabi Muhammad dan juga keadilan baginda Nabi alaihi wasallam. Kemudian kita lihat dari sudut zuhud